Warna favourite. Warna favourite maroon tak? Susah nak jawab. Kenapa susah, banyak favourite ke apa? Banyak. Perempuan ni selalu macam tu. Jarang ada spesifik warna favourite. Tetapi suka tengok warna yellow. Macam tu. Hitam. Colour favourite? Aku tak ada colour favourite. Tak ada, serius. Kau tengok aku macam-macam warna. Tak ada, aku memang tak ada colour favourite. Sumpah. Warna favourite. Silver. Colour favourite grey. Sebab dia tak putih, dia tak hitam. Dia tengah-tengah. Hijau. Sekejap. Hijau pekat ke hijau cair? Hijau air laut. Turquoise kot. Bukan turquoise macam Tiffany tapi turquoise yang turquoise laut. Colour favourite? Biru. Sky. Tengok sky cantik kan? Cantik kan? Warna favourite? Ada dua tau. Biru dengan hijau. Dulu aku kecil suka biru, bila aku dah besar aku suka hijau. Warna favourite kau? Hitam. Aku suka orang hitam. Kau ajar dia. Mia, colour favourite? Colour favourite, I suka hitam. Black is very evergreen. So bila pun dia takkan off season. Warna favourite? Oh, aku tanya tak payah ambil ni. Hijau. Jade dia. Dia gelap sikit pada jade. Emerald kot. Tapi gelap kan? Emerald gelap cerah. Dia ada ni lagi, dia ada gelap. Dia hijau gelap tu. Dengan hitam lah. Putih boleh tak? Putih, hitam, hijau gelap tu. Ambil hijau. 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 Hijau warna kesukaan Nabi. Saya warna pink. Pink yang warna yang Pinjang TikTok ni. kelakar. Magenta. Hot pink. Dia pink yang keras. Merah. Kenapa? Sebab merah buat abang marah. Warna favourite? Colour favourite? Colour jengking. Warna new. Sebab warna tu macam warna yang senang untuk match untuk semua orang. Satu je. Satu warna warna hitam.